Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar peninding dengan ayat kursi. Untuk menggunakan ayat kursi sebagai peninding, maka hendaklah kita membacakan ayat kursi itu 9 kali berhenti atau 9 wakaf. Jadi dengan membaca kaedah yang betul, kita boleh menjadikan ayat kursi ini sebagai benteng diri, peninding diri, keluarga, rumah dan sebagainya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.